Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So dekat sini saya nak share satu video yang sangat best dekat korang semua. So baru-baru ni saya dah buat video tentang apa itu honey game, macam mana saya terima pendapatan pasif secara autopilot. Kemudian saya juga buat video secara live macam mana saya withdraw duit daripada setiap internet yang kita on setiap hari. Kita boleh jana pendapatan pasif yang duit tu bekerja untuk kita. Jadi baru-baru ni ada juga yang cakap dekat saya, betul ke kan? Macam tak percaya lah kan? So jom kita tengok. Okay, saya pergi kat bahagian more. Okay, dekat bawah ni lah. Okay, so perasan tak baru-baru ni, kalau siapa ada tengok video tutorial saya yang baru-baru ni kan, tengok saya ada withdraw $145. Okay, jom kita tengok. Okay, $145 baru-baru ni tau. Lebih kurang dalam 600 ke 700 macam tu lah. Okay, $100 lebih kurang 420 sebab sekarang mata wang kita tengah mengukus kan. Tengah kuat lah, maksudnya kadang-kadang $100 ada bersamaan dengan RM480. So bayangkan lah, kalau sekarang 145 lebih kurang dalam RM600 macam tu lah. So sekarang USD tengah turun. So maksudnya saya dapat sikit lah kan. Biasanya kalau nak pay out ni tunggu mata wang tengah naik best. So okay, jom kita tengok ni $145. Dekat sini dia tak tulis complete lagi. Jom kita tengok. Nampak tak saya dapat berapa? Nampak tak dekat bawah ni? Saya dapat $143. So kenapa saya withdraw $145 tapi yang dapat $143 dekat bawah ni? Perasan tak? PayPal $143. Sebab mereka potong fee. Tapi dekat sini apa yang saya nak membuktikan kat sini adalah mereka masih membayar kita. Dengan hanya on internet smartphone, sama kalau di handphone sama ada pakai data ataupun wifi, kita akan hasilkan pendapatan pasif secara autopilot. Nampak? $145. Tak percaya? Jom kita tengok sama-sama. Okey, baru-baru ni saya request, nampak tak? So hari ni nampak tak? Nampak tak dekat sini? Nampak tak kat sini? $143.30 saya terima. Ni kiranya duit dah masuk lah. Jom kita tengok dekat PayPal lah. Okey. Okey, sekarang ni saya buka app PayPal saya. Jom kita tengok. Nampak tak? $143.30. Bermaksud duit yang saya dapat daripada apps Honeyge ni okey, duit yang saya dapat daripada apps Honeyge ni, okey, yang nampak ni laba-laba ni berfungsi. Bila kita on internet smartphone, bila kita on data ataupun wifi, Honeyge ni bergerak, duit kita akan dapat. Nampak tak? So cukup $20 saya boleh withdraw. $20 ni sekejap saja. Nampak tak? So maksudnya lepas 2-3 hari boleh withdraw. Lepas 3 ke 4 hari boleh withdraw. Nak tahu cara dia, pergi register, nanti masuk ke grup komuniti saya akan ajar lebih detail. Tapi yang pasti saya nak tunjukkan kepada anda secara live, secara transparent, disebabkan baru-baru ni ada yang cakap saya, betul ke ni? Walaupun saya dah buat video tutorial macam mana saya request withdraw, tetapi mereka masih tak percaya kan. Betul ke duit tu masuk? Jom kita tengok tadi kan saya tunjuk tadi. Duit yang saya withdraw tadi dah hantar, dah masuk dekat sini. Jadi duit ni saya boleh withdraw lah, pergi ke bank. So nampak tak kat situ? So jelas tak? Kalau ada yang nak register, nanti pergi register. Nanti saya akan bagi grup community. So itu saja saya nak share kepada anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.